Ini kita bikin podcast je lah. Saya nak bebel-bebel je. Korang layan audio dah cukup. Tak payah tengok video ni, tak ada apa. Saya nak paparkan dalam video ni. So, saya nak share sikit lah pasal apa yang berlaku sebelum ni kan. Internet yang berkaitan dengan Starlink. Korang pernah dengar tak Starlink? Salah satu servis internet provider yang bagus untuk golongan yang tak ada rangkaian langsung. Golongan yang duduk dekat kawasan tak ada line. Celcom, Maxi, Digi, Celcom apa semua kelak. Memang tak ada line langsung. Unify Fiber apa semua memang confirm tak ada. Duduk dekat tengah-tengah hutan. So, Starlink adalah jawapan terbaik untuk anda gunakan dekat dalam kawasan macam tu. Dan syaratnya apa? Syaratnya kena ada duit lah. Kena bayar bulan-bulan. So, syarat lainnya apa? Dia ada antena. Antena tu pastikan boleh nampak langit, boleh menghadap ke langit. Janganlah korang hadap ke langit tapi pokok sebebat dekat atas kepala. Susah lah dia nak dapat signal macam tu. So, simple. Itu Starlink Dan Starlink ni dulu satu package harga 200 lebih. Orang seram nak pakai, babe. Tapi sekarang dah ada macam-macam package. Harga yang 200, bawah 200 pun ada. Itu korang boleh semak sendiri dekat dalam website Starlink lah. Sebab saya rasa saya dah buat video yang lepas. Korang sebel-sebel lah. Okey, waktu kemunculan Starlink dulu, banyak golongan yang memperbodohkan. Lagi satu ni, kalau aku ingat, aku ada simpan pun. Aku nak tunjuk muka mamat ni, orang tua ni dekat dalam YouTube ni. Aku nak memang, kau nak cakap aku nak memburukkan kau apa, aku dulu apa, tak masalah. Kau memang puaka. Kau cakap apa tau, dia boleh keluar statement yang di mana Starlink ni satu internet bodoh. Masa tu korang punya PMX Anwar Ibrahim, dia kata dia order Starlink berapa unit, banyak lah katanya, banyak saya ingat lupa. Dia banyak order, lepas tu dipertikaikan oleh seorang orang tua bengkak ni. Dia cakap, kenapa bodoh sangat nak pergi beli Starlink beratus unit yang bulanan kena bayar 200 lebih, 220, sedangkan kita dekat Malaysia ada fiber yang bernilai RM89 sebulan, 30 Mbps. Nak laju sikit ada, mahal sikit 139. Cakap macam ikut sedap tekak dia, ikut sedap hidung dia. Korang tahu tak? Masa tu kan dia PMS ada cerita nak masukkan dekat kawasan universiti ataupun sekolah. Sekolah, kau pergi sekolah belum tentu ada fiber. Kalau ada liputan fiber dekat situ, ada satu benda yang bermasalah sekarang. Balik-balik port penuh. Nak kena request port. Universiti pun sama. Sekolah, universiti. Kalau aku sampai dekat dua tempat tu, ada wifi, memang sampah dua-dua wifi. Memang confirm sampah. Tempat-tempat awam dekat muka bumi ni, yang ada wifi free, yang bukan personal, tapi daripada kerajaan, biasanya memang sampah. Tak pernahnya laju, tak pernahnya bagus. Tapi bagi aku, yalah, bagus jugalah waktu tu PMX boleh kata nak beli Starlink untuk support internet kawasan-kawasan yang dia nak tu. Lepas tu, yang tak bestnya bila orang tua bengkak ni dia pergi mempertikaikan dengan fiber. Kau pertikaikan dengan fiber, itu mengarut. Kalau kau nak bandingkan dengan jenama yang mempunyai konsep yang sama dengan Starlink, tak apa, dia lagi murah. Tu kau boleh pertikaikan. Dah lah Starlink tu the one and only, the first in the world yang keluar internet macam tu. Sebelum ni ada, tapi company pun dah tutup pasal plan internet pun macam celaka, mahal nak mati, installation mahal nak mati. Lepas tu harga nampak macam murah, RM190, RM100, tapi 100 gig. Macam tak ada otak itu company lah. Nak aku sebut ke Connect ni, memang kau ni macam bangang plan internet ni kau. Sebab aku pernah register dulu. Aku register, masa tu dia unlimited. Selang 2-3 bulan, dia keluar email. Dia tetapkan satu benda bangang yang orang paling tak suka dekat Malaysia ni, FUP. 100 gig. Kau bagi expectation unlimited permulaan dan kemudian ada FUP Connect Me. Siapa yang nak bela kami sebagai seorang pengguna? Benda ni kalau dibawa ke mahkamah boleh menang ke? Berapa banyak duit kita nak habis, kita tak mampu. Connect Me dah tenggelam. Bagus, aman, damai. Come on, Starlink, Elon Musk masuk. Guys, korang kalau tak ada line dekat rumah, Celcom, Maxis, Digi ke laut, duduk dekat kebun, fiber tak ada, kabel apa tu namanya? Kabel tembaga copper cable, copper internet pun tak ada. Tak payah banyak bising, tak payah banyak bunyi. Option yang korang kena buat adalah dengan pakai modem, pakai antena. Antena tabung rumah. Kalau tak dapat juga, terus Starlink memang jawapan paling mudah. Memang confirm ada, as long as ada duit nak bayar, as long as satelit dia boleh nampak langit. Menghala ke langit. Jangan menghala ke langit tapi penuh dengan pokok. Tak jadi juga. So, dapat korang dengan Starlink. Kongsikan guys, siapa yang dah guna Starlink?
Best tak guna? Servis dia macam mana? Customer service dia. Lepas tu daripada segi connection dia. Biasalah daripada satellite ni kadang-kadang dia punya latency tinggi. Tapi dekat dalam website dia kan biasa dia cerita seimbang latency rendah, bawah 50, bawah 100. Tapi anda sebagai seorang pengguna, adakah latency yang korang terima tu adalah sangat-sangat stabil? Sangat-sangat rendah? Tak rendah sangat tak apa, tapi yang penting stabil. Sedap juga untuk main game. Aku tak pernah pakai Starlink dan aku tak mungkin nak melanggan Starlink. Sebab aku melanggan apa-apa berdasarkan sponsor je. Okay, berdasarkan sponsor. Aku nak free, aku tak nak bayar. Bro, come on bro. Orang ada 30,000 follower pun nak makan free. Ini kan yang lebih. Kita nak free semua. Abah dia berjambul. Kongsikan pendapat korang di ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.